TVPSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru membawa liputan khas program pelawatan penanda arasan pendidikan STEM dan pendidikan matematik Institut Aminuddin Baki yang telah berlangsung dengan jaya. Program ini bertujuan untuk meninjau amalan terbaik dalam pelaksanaan pendidikan STEM dan pendidikan matematik, di samping berkongsi pengalaman serta memperkukuh jaringan profesional dalam kalangan warga pendidik. Jom kita saksikan sorotan sepanjang lawatan berlangsung. Nadi Informasi, pencetus inspirasi. Saya Datin Nik Marini Nik Abdul Malik, Ketua Pusat Konsultasi dan Pembangunan Organisasi Pendidikan Institut Aminuddin Baki Bandar Instead. Apakah sikap yang paling penting perlu ada dalam diri murid untuk berjaya? Bukan sahaja dalam STEM tetapi juga dalam kehidupan. Okey, satu soalan yang cukup relevan adik-adik kan. Nak berjaya, of course perkara pertama adalah hormati guru, hormati ibu bapa. Okey, itu adalah adab yang penting. Jadi berjaya dalam STEM ke, matematik ke, English ke, yang penting adalah adab. So hormat ibu bapa, hormat guru dan bawa adab itu ke mana-mana. Kita bermula dengan adab, lepas tu kita susuli dengan ilmu. So itu akan bawa manfaat yang berpanjangan. Saya Farah Mardi binti Aman, Ketua Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan daripada Institut Aminuddin Baki Bandar Instead. Apakah pesanan Puan kepada warga SK Bayan Baru agar kecemerlangan dalam pendidikan STEM dan matematik ini dapat terus dikekalkan? Okey, saya berpandangan warga SK Bayan Baru ini, terutamanya murid-murid dan guru-guru, boleh terus lagi cemerlang dalam bidang STEM ini dengan memupuk minat ke arah STEM dan juga terus jalani program-program berkaitan dengan STEM. Terutama sekali pertandingan di peringkat, bukan sahaja di peringkat tempatan, malah juga di peringkat antarabangsa. Jadi untuk jadi lebih ke arah global, maka bukan sahaja STEM itu sendiri tetapi juga arts, seni, jadi STEAM, melibatkan bahasa iaitu bahasa Inggeris kalau kita nak pergi jauh ke antarabangsa. Program lawatan penanda arasan ini membuktikan bahawa perkongsian ilmu, pengalaman dan amalan terbaik merupakan pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan. Semoga lawatan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai warga pendidik untuk terus berinovasi, memperkukuh amalan profesional dan membudayakan pendidikan STEM serta pendidikan matematik dalam melahirkan generasi yang kreatif, kritis dan berdaya saing. Sekarang penghargaan diucapkan kepada Institut Aminuddin Baki atas kesudian mengadakan lawatan penanda aras ke Sekolah Kebangsaan Bayan Baru serta kepada seluruh warga sekolah yang telah menjayakan program ini. Saya mewakili TVPSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Nadi Informasi, pencetus inspirasi.